So tuan-puan, sekarang kita lompat ke satu tempat, satu benda yang lebih tua daripada mana-mana sistem keuangan, iaitu emas. Emas ni tak ada CEO tuan-puan, tak ada board of meeting, tak ada pun laporan tahunan. Cuma nilai yang manusia sepakat sejak ribuan tahun dahulu. Tapi tuan-puan, emas ni saya bagi tahu tak bagi dividen. Sebenarnya emas ni tuan-puan, anda beli, anda simpan, anda tunggu masa, dan bila masanya sampai tuan-puan, baru anda jual. Emas tak gandakan unit, tapi harga dia naik ikut masa dan krisis. Bila inflasi naik, mata wang jatuh, bila sistem keuangan goyah, jadi tuan-puan, emas ini akan meningkat balik. Tapi emas ada satu kelemahan yang orang malas nak cakap, iaitu kalau nak duit kena jual, dan tak boleh tekan withdraw hujung tahun macam ASB. Tak boleh pun nak harap compounding secara automatik.